daripada kita cakap. Kerana saya ada pengalaman dengan Imam Ishaq tu ketika ikut Imam Ishaq ke mana-mana. Satu surah yang ramai orang, agaknya beratus bertingkat, dengar sarahan tu macam tu, macam angguk-angguk lah. Bila diumumkan, lepas ni siapa nak ambil tarekat ni, nak sabaniyah ni, ada di rumah si fulan. Seorang pun tak datang. Seorang pun tak datang, tuan-tuan. Yang datang tu murid-murid tuan guru yang lama saya. Tak ada bai'ah pun, seorang tak ada. Di Sigundang pun begitu juga. Masjid sementara saya, Imam Ishaq bersyarat malam. Orang pun angguk. Yang datang bai'ah 2 orang. 2 orang ni 2-3 bulan hilang. Jadi setakat ini sajalah. Mungkin ada pertanyaan kepada tuan-tuan puan sekalian. Saya ngemak tadi dah semangat. Silakan kalau ada soalan. Kalau ibu soalan ditulis di kertas, ya. Banyak dah yang disebut, tuan akan tanya soalan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak kali kedengaran perkataan yang digunakan dalam surah. Adakah surah itu sendiri ada cerita yang berlainan seperti kita faham atau surah yang kawan untuk membawa pengusutan pada dalam lain? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sirah An-Nabawiyah susunan Ibnu Hisham, apa yang diterangkan dalam sirah Ibnu Hisham itu, buraq itu ialah kenderaan Nabi. Tentunya bukan binatang seperti yang kita kenal, seperti kuda ke apa, bukan. Yang Allah sendiri tahulah apa jenisnya. Tapi yang diterangkan dalam sirah Ibnu Hisham ini, dia kata dia akan sekali langkah itu akan sampai sejauh pandangan mata dia. Sejauh pandangan mata, bukan pandangan mata kita, pandangan mata buraq tu. Kalau kelajuan apa ni, cahaya satu saat berapa, 93,000 batu. Saya lupa dulu, saya tahu 93,000 batu. Ada satu filem saya tengok, ini pakar motivasi datang ke rumah saya. Dia tunjuklah baru-baru ni, baru dalam belum sampai sebulan, datang ke rumah saya siang-siang hari. Dia tunjuk tentang apa ni, kelajuan cahaya. Tak salah saya, satu saat itu 93,000 batu. Jadi ditakdirkan dia berjalan berapa juta tahun tu, dia sampai sekian. Jadi pakar motivasi ini tanya pada saya, terangkan pada saya, bukan tanya saya, tapi saya cuma menyokong pandangan. Dengan kelajuan cahaya tadi berjuta-juta tahun, baru jarak yang dia jalani tadi masih boleh dikira. Dan itu dia kata masih melewati berbagai cakrawala. Jadi kata saya, kalau ikut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami hiaskan langit yang terbawah dengan kawakib, dengan bulan bintang, dengan cakrawala. Jadi kalau begitu, walaupun sudah juta tahun perjalanan cahaya tadi, langit pertama pun belum sampai. Macam mana tuan-tuan? Sebab
Sebab itu saintis kata angkasa lepas. Mana tak ada apa pun langit itu lepas. Faham tak? Sedangkan sebenarnya langit itu ada, tapi kerana jauhnya itu, mereka belum lagi meneroka, belum lagi tahu adanya langit sebagaimana yang disebut dalam Quran. Takkanlah saintis betul Tuhan Allah Ta'ala itu bohong. Mereka istilahkan angkasa lepas. Tak tahulah siapa yang belajar sains ini apa makna angkasa lepas. Yang saya pernah tanya, angkasa lepas lah, tak ada apa atas tu. Kerana kita nampak langit tu jauh sangat, jadi biru macam ada langit. Tak, itu kosong aja. Ya ke? Allah Ta'ala kata, walaqad zayyana as-sama'ad dunya, sesungguhnya kami hiaskan langit yang terendah, terbawah, bizinatil kawakib, dengan hiasan bulan bintang cakrawala. Selagi ada apa saja cakrawala itu di bawah langit pertama. Jadi manusia ni pun belum tahu adanya langit, belum tahu. Tapi Quran sudah sebut 1400 tahun dulu. 7 lapis bukan satu. Lepas tu dalam Quran ni, dalam surah Ammar, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maka dibukalah langit, maka langit itu berpintu-pintu. Takkan Allah bohong. Saintis betul, tak ada langit. Kerana manusia ni tengok jauhnya tu jadi macam biru, orang kata itu langit, sebenarnya kosong. Itu angkasa lepas. Kita kata pandangan kamu belum sampai langit yang pertama. Allah Ta'ala kata satu masa nanti futihatis sama, dibuka langit. Langit itu dibuka semua. Makanan abwabah, maka langit itu ada pintu-pintu. Betul lah, Nabi Muhammad Isra' Mi'raj itu dibuka pintu langit. Jadi mengenai kelajuan Nabi Muhammad itu macam mana? Kalau dengan cahaya pun langit pertama tak sampai-sampai. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedetik pun boleh sampai. Sebab itu dimulai subhanalladzi, maha suci Allah. Apa pun nak membicarakan tentang Isra' Mi'raj ni, hendaklah kita ingat maha sucinya Allah. Yang kita ini nak cuba fikir-fikir dengan keupayaan kita, fikir-fikir dengan pendekatan sains, memang tak sampai. Memang tak sampai. Kita tengoklah pakar perubatan gunakan alat apa saja yang ada pada hospital, semua okey, awak tak sakit. Tapi yang sakit kata saya sakit. Kata pakar awak tak sakit, ini awak saja ni, jiwa ni awak tarum sehingga pergi ke menara, betul ada sakit. Pasal apa? Hantu tak boleh diperiksa oleh alat-alat moden. Rupanya ada hantu. Dia jatuh. Bila dia jatuh, jin tanah masuk ke punggung. Tengok-tengok, apa ni doktor kata tak ada apa, semua darah okey, semua okey, jatuh. Pergi menara, kita tengok aja, dengan kayu aja cucuk dia dah sakit. Ada jin kat punggung. Pasal apa? Dia jatuh terduduk. Kita ketuk-ketuk, hilang. Hilang sihatnya. Jadi yang kita jadi bingung ini kerana kita nak ukur dengan keupayaan kita, dengan akal kita, dengan ilmu sains. Jadi kita pun bingung. Tapi kita taklah ukur dengan maha sucinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita ingat maha suci Allah, maha suci kodrat dan rudahnya, tak ada apa. Itu perkara kecil. Perkara kecil. Kejadian dunia ini lagi menakjubkan. Cuba tuan-tuan tanya, Allah jadikan tanah ni dari apa? Mana dia ambil bahan? Betul tak? Mana dia ambil bahan?
Kalau kita kata mana ambil bahan, Allah Ta'ala ambil bahan dari lain, itu dah Allah Ta'ala lemah. Dia menjadikan ini semua, segala-galanya. Dalam badan kita ni tulang, cuba fikir. Cuba kita fikir macam mana ada tulang, ada sumsum, macam mana. Sedangkan rambutan tu daripada hijau pada kuning, merah. Mana Allah Ta'ala ambil warna Ada kita terfikir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya mudah bagi Allah. Isra dan Mi'raj itu mudah bagi Allah. Cuma kita ni, akal kita ni lemah, tak terfikir. Jadi itulah balik semua tadi. Buraq itu diterangkan begitu, kenderaan Nabi. Yang pastinya buraq ini bukanlah jenis binatang, cuma rupanya pasal kenderaan pada masa dulu macam kuda, macam keledai. Jadi dia setengah apa itu pelukis Islam digambarkan kuda ada sayap. Itu khayalan, khayalan saja. Tapi itulah dalam sirah tadi, kelajuan apa ni buraq ni, dia kata selangkah saja kelajuannya sejauh pandangan mata dia. Sejauh pandangan mata dia, bukan mata kita. Mungkin ni lebih laju daripada kelajuan cahaya. Kerana ini semua kerja Allah Subhanahu. Fikirlah langit, 7 lapis langit bukan senang. Kan kita dah tahu mati dalam alam barzah tu sebentar. Nabi Adam dah juta tahun besok dengan kematian kita bila dihidupkan pada masa sama je. Macam mana tu tuan-tuan? Macam mana Allah boleh jadi begitu? Nabi Allah Uzair dimatikan 100 tahun, tapi dia rasa macam terlalu